Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Alif. Selamat datang ke video SM Collector. Jadi, hari ini Alif nak review Monster Galaxy Card Gentar Starter Deck. Bahagian hadapan kotak kita ada gambar Bawboy Gentar dan juga Roksaksa. Kanan dan juga kiri kotak ada tulisan Gentar Starter Deck. Dan paling menarik, bahagian atas kotak ni kita ada tulisan Gentar dengan art style graffiti. Ada tulisan Gentar dan juga Setera. Bahagian belakang kotak pula ditunjuklah kandungan apa yang kita akan dapat dalam starter deck ni. So jom kita unboxing. Jadi ini ialah kad yang baru. Seterusnya kita ada 4 kad istimewa yang shining macam ni. Dan kita ada HP marker baru dan juga 1 kad cara bermain. Set ini didatangkan sekali dengan arena map baru dengan ada ilustrasi Mecha Gentar dan juga Roksaksa. Sekarang jom kita tengok kad apa yang ada dekat dalam deck ni. First kita ada Mecha Gentar dengan nilai HP 260, attack 240. Kad istimewa seterusnya ialah Roksaksa Final Form 240 nilai HP dan juga 200 nilai attack. Kad istimewa ketiga iaitu Ejojo 100 nilai HP dan juga 80 nilai attack. Dan kad istimewa terakhir iaitu Mecha Gentar dengan nilai HP 280 dengan nilai attack 260. Jadi ini ialah 4 kad istimewa. Seterusnya jom kita masuk kad yang baru, iaitu first kita ada Adudu dengan nilai HP 140 dan juga attack 100. Kad sokongan Probe, kad sokongan Maharaja Reramos Final Form, Maska Chicks 180 nilai HP dan juga 140 nilai attack. Mas Mana kita ada 120 nilai HP dan juga nilai attack 100. Seterusnya kita ada Alpha Tumbesar 180 nilai HP, 140 nilai attack. Mas Mara pula 140 dan juga 100 nilai attack. 3 kad awesome yang diberikan dalam starter deck ni ialah air, daun dan juga api. Kad seterusnya kita ada 100 HP, 120 attack iaitu kad Yaya. Kad Ying 120 HP, 80 attack. Kad sokongan Ochobot, Qualibot dengan 60 nilai HP, 20 nilai attack. Bawboy Bot, Bawboy Bot 80 nilai HP dan juga 60 nilai attack. Seterusnya kita ada Mekamato dengan 140 HP, 80 attack. Kad seterusnya kita ada Bawboy Halilintar dengan nilai HP 180 attack. Kad sokongan diberikan ialah Pipi Zola dan juga Papa Zola. Bawboy Gempa 100 nilai HP dan juga 80 nilai attack. Tarian Gopal Bot 80 nilai HP, 60 attack. Kad sokongan juga diberikan ialah Mecha Bot. Roksaksa 160 dan juga 140 nilai attack. Mara 40 nilai HP, 40 nilai attack. Seterusnya kad Fang 120 HP, 80 attack. Kad sokongan Ochobot juga diberikan. Dan seterusnya kita ada kad Adudu 120 dan juga 100 attack. Kad Kuali 180, 60 attack. Kad Bawboy Gentar 200 HP dan juga 100 attack. Dan kad terakhir kita ada Gopal 100 HP dengan nilai attack 80. Untuk pengetahuan anda, semua kad-kad ni boleh digabungkan menjadi satu poster yang menarik tau. Ini contoh poster yang dah Alif buat bila disusun menjadi satu poster cantik. Dan tak lupa juga kita ada poster mega, yang mana poster lebih besar daripada yang ini. Contohnya seperti ini. Ini ialah poster mega yang disusun kad lebih banyak lagi. Antara kesemua kad ni, yang mana menjadi pilihan hati anda untuk menjadi koleksi. Jadi sampai di sini sahaja video kita. Jumpa lagi next video. Bye bye.